saya Dania Amani Firdaus dari Semat TV PSS SMK Matang Pulau Terengganu. Sekarang saya berada di Balai Semat untuk pelancaran program penutupan Iyar Ramadan dan Majlis Khatam Al-Quran. Jom kita saksikan. Allah yang kudus ya salam. Sesungguhnya Ramadan kali ini bakal meninggalkan kami beberapa hari. Ya nur al-hilal aqbil ta'al فالشوق طال والقلب سما نحو السماء وملائكته وكتبه ورسله لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita merasmikan majlis penutup program Iyar Ramadan peringkat SMK Matang bagi tahun 2020. الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في. Saya bersama Sayuri Ifat iaitu peserta Khatam Al-Quran. Apakah harapan awak selepas program ini dilancarkan? Harapan saya kepada pelajar dan guru-guru yang lain dapat mengekalkan amalan mengaji walaupun di mana-mana tempat, dok kira mana tempat pun. Dan saya berharap mereka dapat menambahkan ilmu terhadap pengajian Islam. Sampai di sini saja program Khatam Al-Quran dan penutupan Iyar Ramadan. Saya Dania Amani Firdaus melaporkan dari Semat TV PSS SMK Matang Pulau Terengganu. Bye.